Nak kawan tapi tak ada tempat nak bersimpan. Dia ramai kawan, tapi bukan kawan. Sebab kawan tapi tak pandai simpan kawan. Hai Hai semua. semua. Assalamualaikum. Dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Sembang Sembang Siswa. Dari siswa. Untuk siswa. Hai semua, nama saya Naufal. Dan saya Alma. Okay. So hari ni kita podcaster korang lah kan? Ya, kan pasti korang. So how are you Kak Alma? Sihat ke? Alhamdulillah, hari ni sihat kamu? Alhamdulillah sihat. Okay. So Kak Dila, how's your day lah? How's your day? Hari ni okey, cuma tadi dia pasal tidur. So tadi kan korang sebenarnya kan sebelum buat recording Kak Alma kan, dia bad mood tau muka dia. Masa-masa korang dalam bad mood. So tell us, kenapa Kak Alma bad mood? Bukan baik sangat pun, cuma tidur ni tak nak jadi. Macam korang pandang dia macam, tuan, nampak? Tak jadi. Biarlah dia cakap. Tak boleh dilihat, nampak tak boleh dilihat. Tak apa, biarlah. Abaikan. So let's do a talk today. Topik kita hari ni lah. Topik Okay. kita hari ni sebab friendship. Ya, about friendship Okay. yang bertajuk about. Ramai kawan tapi rasa sunyi. Ya, betul. So kalau macam korang ada pengalaman kan, ada perkara yang menjadi macam tu kan. So let's just talk about that today. Ya, Kak Alma ada ramai kawan ke ataupun Kak Alma rasa kawan Kak Alma sikit? Macam mana? kalau pada pandangan saya ramai kawan tapi bukan kawan sebenarnya. Korang pun tak kenapa. Okay, nanti kita bincang. Okay, cerita. Kenapa? Okay, pada pandangan saya, kenapa saya fikir macam tu, saya bukan banyak kawan sebenarnya, tapi lebih kepada kenalan. Sebab kalau kawan, kita mana dengan dia, apa semua. Kalau kenalan ni just bincang buat kerja, borak-borak kacik, lepas tu macam tak cerita pasal masalah peribadi, macam tak meluar, apa semua. Sekadar kenalan. So sekarang ni intinya saya ramai kenalan, bukan ramai kawan. So macam Kak Alma extrovert ke introvert? Dia ada masa boleh extrovert, dia masa boleh jadi introvert. Sensi introvert ke? Jadi tak? Boleh introvert jadi buat podcast lah. Boleh, insyaAllah. So kalau bahagian Naufal pula, apa tu, in terms of friendship, saya rasa saya banyak kawan. Tapi struggle yang Naufal rasa lah kat sini kan, Naufal is an extrovert. Saya banyak bercakap. Saya suka bercakap. Ya. And then saya pandai buat kawan. So kenal, lalu jadi kawan. Ya. Jadi kenalan kan. Itu minta set apa. Minta set ID, set number kan. So apa yang Naufal perasan lah, masa Naufal dah menaik SEM kan, Naufal perasan yang Naufal pandai buat kawan tapi tak pandai simpan kawan lama-lama. Ya, betul. Sebab ada waktu kita rapat gila. Ya. Dan macam dah sebulan, 2 bulan macam, oh kita tak nak kawan. Sebab betul lah orang sebelum ni kata, makin kita meningkat dewasa, makin kurang kita punya kawan. Macam kalau ada pun dia tak dekat lama. So daripada sini kita boleh nampak. Tapi ada juga yang kekal, yang bila kekal sampai kita apa semua. Dia ikut depends satu orang macam tu. Tapi sebenarnya tak salah pun macam untuk kawan tu tak bercakap lebih daripada seminggu. Diorang still kawan. Ya, betul. Sebab lagi-lagi kita students. Ya. Kita masing-masing ada masalah kita. Masing-masing ada struggles kita. Ya. So bila macam Naufal pun ada je kawan-kawan yang dekat tempat Naufal tinggal kan, di set up sini. Ada je, cuma kita tak selalu bercakap. Dia macam biasalah merantau kan. Ada time dia kita kat call, ada time kita tak ni. But they are still friends. Cuma tak serapat tu lah. So macam when the topic here is kalau kita banyak kawan dan rasa sunyi, it's legit lah. Sebab macam ada je orang yang ramai kawan tapi tak ada tempat nak bercerita. Ya, ramai kawan tapi maybe dia ada trust issue. So macam this kind of thing sangat-sangatlah effective untuk student-student yang ada masalah. And especially kalau diorang tak boleh, dan especially kalau diorang introvert lah. Macam, so which kind lah? Kalau you rasa you extrovert and ramai kawan, you ambil quality ke quantity? Tapi ada juga yang introvert tapi dia pandai buat kawan dalam diam. Ada juga yang macam tu. So yang tu macam Rasa hebat lah kan? Ya, hebat.
So, and then especially kalau macam kat tempat kita belajar, and then nak buat kawan baru tu susah, especially kalau kita merantau. Especially kalau dekat negeri-negeri yang memang dekat dalam pelosok, yang memang kuat cakap bahasa negeri kan. Kan susah tu nak kawan Dia dengan orang. susah, tapi sekarang ni Alhamdulillah, walaupun kita daripada negeri lain kan, sampai ke negeri lain, sekarang kita dah boleh masuk lagi lah dengan orang sekeliling kita. Sebab apa? Sebab orang sekeliling kita banyak yang positif lah. Kalau macam yang negatif tolak-tolak jauh lah. So Alhamdulillah lah. So Alhamdulillah, so far so good. So Kak Alma, have you ever experienced yang ada one point you rasa macam ramai kawan, tapi end up bila kat kata tu you're sunyi sangat, macam very very alone? Ada juga. Macam cerita-cerita sebelum ni, saya pernah rasa sunyi, rasa seorang yang SEM 1. Sedangkan saya ada je kawan-kawan yang support saya sebenarnya, tapi saya macam Itu perasaan. dia macam dah kosong macam abaikan orang sekeliling, fokus pada tujuan. And then bila naik SEM 2 ni, saya macam dah terbuka. Okay, abaikan, tinggalkan yang tak perlu apa semua. And then ada yang datang macam, ada lah yang macam menjadi kawan, tempat luar apa semua. Alhamdulillah lah macam, okay, kita jumpa lagi ramai apa semua. So, kita tak rasa sunyi, tapi ada masa-masa tertentu rasa sunyi tu. Tapi the good friend will always come Ya, back to you. betul. So, especially kalau kawan-kawan tu pun, ada some people yang takkan engage untuk buat conversation selagi kita tak buat dulu. Diorang still kawan, tapi diorang takkan macam tu. So, kawan ni tak yang kawan-kawan yang dah lama-lama kan. Lepas tu macam nak catch up tu susah, tapi rasa rindu nak kawan dengan dia. Faham tak? Ada. Kan mesti ada kawan yang kat kampung. Lepas tu bila datang sini kan kita fokus belajar, tak sempat nak fokus dengan kawan. Ada tak? Ada 2-3 orang juga. Tapi kami stay contact. Alhamdulillah. Kalau bagi Naufal Pak macam mana? Kalau bagi Naufal, ada Kami dulu. okay, so bagi Naufal ni kan, Naufal pun ada juga. Kalau masa dari Naufal ada je kawan-kawan ada dekat tempat Naufal tinggal yang cakap kadang-kadang, yang apa tu, sekarang pun kalau nak contact tu susah. Saya Naufal pun budak poli kan, diorang pun ada juga budak uni, ada juga dekat negeri lain. So all people have their own struggles. But pick your friends wisely. Pilih kawan yang itu. Ya, betul. Sebab kalau kita dah makin besar ni kan, lain kita kan remaja, kena pandai dengan kawan apa semua, kena pandai. Remaja? Saya remaja lagi lah. Tua lagi. Sorry sikit. You gurau cakap Alma. Okay, so but we talk about that again. Kan, kalau kawan ni tak semestinya nak kena melekat 24 jam. Betul. Macam ni, kawan sebenarnya dia macam, dia sama juga macam formula bila kita dengan Pak Umar. Dengan girlfriend, boyfriend. Sebab kita kena faham each other juga. Bukan setakat yang partner je kena faham apa semua. Kawan-kawan pun kena faham dia. Sebab pernah terjadinya dalam hubungan persahabatan kami ni, saya punya kawan semua tersalah faham. Sebab, pertemuan kesalahfahaman lah. Macam, kenapa tak datang apa semua. Sebab kita ada kekangan. And then ego pun kena turunkan. Bukan sekadar dengan korang punya partner pun. Tapi when talks about that partner kan, Kak Alma mesti ada kawan-kawan yang macam lepas dapat partner je, hilang. And then datang balik. Ke Kak Alma orang tu? Tak, no. Sorry. Saya nak ajak kawan-kawan sekali. Ada je. Ramai kan? Ramai kan. Ya. It's not good lah guys kalau korang ada kawan, lepas tu bila korang ada partner cuma orang-orang. So ada Balance it out lah. Ya, so tu timbul ni macam, kau ada partner kau pula. Tak ada, bila kau sunyi kau cari aku macam tu. Ada lah. So, janganlah macam tu guys. It's okay. It's not okay to do that to your friend. Nafal nak tanya untuk pandangan Nafal lah kan. Nafal ada tak kawan yang jenis macam mana macam negatif lah? Always ada lah. Nafal have been friends with many kind of people lah. Yang kaya, yang miskin, yang susah, yang senang. Yang macam-macam pemikiran. And kalau nak kata yang selalu negatif tu ada. Tapi negatif daripada segi apa? Terus pulang, asalkan kita negatif. So, ada some people yang kawan
dia punya fikiran akan always anggap buruk pasal kita. So Ah. macam misalkan anggap buruk. Dia, tapi orang still kawan. Cumanya sometimes anggap buruk tu daripada segi macam pergi mana, pergi dating something like that lah. Something yang macam menuduh. Tapi kalau orang lain dengar, of course dah boleh jadi fitnah kan. Tapi kadang-kadang they keep it to themselves. And ada juga jenis kawan yang selalu negatif, yang diorang macam ada yang macam clingy lah sikit. Macam kau tak nak kawan aku ke, so something like that kan. Macam kids punya pergaulan. But we are teenagers already. Yeah. So macam kalau kawan-kawan negatif macam tu, I'm not suggesting you to push them away. Tak baik lah kita. Macam my advice is always be kind. But try to understand them. Ya, betul. Kalau korang rasa macam tak suka ada sikap dorang, cuba nasihat sedikit-sedikit. Ya. Kalau nasihat tak jalan, just pray for them. Doakan saja. Maybe diorang ada struggle. Kalau rasa macam korang tak boleh go sangat dorang, okay, korang jangan terus start off. Cuba macam slow. Tapi jangan cut off terus, tak boleh. But unless that kind of negative friend of yours tu, dia macam buat benda buruk dekat you lah. Macam fitnah you ke, mengutuk you ke, that's, I advise you untuk pergi. Ya, kalau benda-benda yang melibatkan aib, kita fitnah lah macam orang cakap. Fitnah ni, kalau boleh, yang macam mengaibkan kita, angkatkan kita rasa. Selagi kawan tu dia simpan dia punya negative things tu ataupun hanya merajuk dengan kamu, it's okay. Ya, merajuk tu normal. Merajuk tu normal. Saya pernah merajuk dengan kawan cakap. Yes, lelaki ke perempuan dia sama je. Normal. Tapi lelaki kan, nak tahu lah cakap rasa friendship lelaki ni, dia macam perempuan tak? Macam perempuan tak? I think it depends on the place and circle lah. Sebab kenapa ada je kawan-kawan lelaki yang macam very ganas kan, so ganas with themselves. Ada je kawan-kawan yang baik hati, yang lembut. Macam especially kalau Naufal lah, background Naufal is SRT, sains rumah tangga. And majority classmates saya semua tu baik hati je, pandai masak. Especially my friends always have this kind, my school friends lah, high school friends. They always had this kind of conflict kalau nak pujuk orang with food. Oh, ya? So, they will pujuk orang dengan oh, ya. Sebab benda tu boleh makan, boleh mengingatkan. So, macam bagus lah, boleh bagi bunga macam. Boleh tengok saja apa. Sorry, itu different people, different opinion lah. Ya, betul. Kadang-kadang kalau kita receive food and bunga pun, okay lah. Okay juga, rasanya bunga ni perempuan sama perempuan. Tapi kalau lelaki sama lelaki pun boleh nak bagi bunga, it's up to them. Ya. Kalau lelaki boleh nak bunga, Ya, mereka boleh suka bunga kan, tak salah. tak salah. And then, kalau when we talk about friendship lelaki kan, I would say that mostly friendship lelaki survive daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, and sampai kahwin pun survive juga. Ada. Tapi yang tak alhamdulillah ada juga. Yeah, I always get that. Ada soalan kita sikit. Okay, terus. Okay, I've always heard yang women's growing up, their friendship always macam kurang. Okay, itu memang kepada kalau perempuan lah, dia punya friendship dia macam goyah sikit. Kenapa dah mengapa saya tak sure. Maybe ada yang toxic. Dia perempuan ni dia bermain dengan emosi. Sebab kebiasaan kalau korang tahu perempuan ni dia akan mendahului emosi. Itu memang sifat perempuan. Tapi mostly orang yang akan merasai ini kalau waktu tengah kalau rasa orang kahwin, it's mostly because of diorang rasa tak difahami lah. Iya. Macam tak ada orang faham aku. So it's susah. Always find your own defense. Ya, bila dia rasa macam tak ada siapa nak faham aku, setelah dia akan pendam, dia akan diam, dia akan buat hal sendiri apa semua. Dia fikir kalau aku cinta pun, dia takkan faham. Aku fikir macam tu. So this is a question for all of you listeners. Korang pilih quality over quantity? Macam korang pilih ramai kawan ke ataupun ramai kawan yang baik hati? Tapi kalau bagi Alma maybe pilih quality daripada quantity. Banyak saja, tapi Naufal Syam, toxic, ikan semua tak boleh buat apa. Dan Naufal apa? I think I would choose quantity lah. Quantity. A lot of people. I love to be friends with a lot of people. I mean kalau kita kan, even of kawan yang rapat dengan kita,
tak faham kita 24/7. Tak faham kita sebenarnya. Yeah. I think it's better for us untuk macam ada kawan yang macam dengan orang ni kita macam ni, dengan orang ni macam ni. Yeah. So it's better that way lah. Yeah. Sebab macam kalau Alma sendiri lah kan, Alma kejap dengan orang tu, kita ikut personality dia. Dengan orang ni kita ikut cara dia. So lain. I think it's because of my trust issue juga sebenarnya. Sebab kalau kita ada seorang kawan yang kita dah bagi tahu cerita semua apa semua, you have to remember lah yang our greatest enemy is from someone else. So orang nampak sendiri yang boleh jadi kita punya musuh. So berhati-hatilah untuk cerita apa-apa. So that's today's episode. If you guys had any submissions of your story about friendship, do email us at sembang-sembang-siswa@gmail.com and .com sahaja. sembang-sembang-siswa@gmail.com. So if you guys have any macam nak suruh kita orang improve ke, nak suruh kita orang buat apa ke, cakap je. Kalau korang ada cerita something macam ada cerita pengalaman korang yang berkenaan dengan tajuk kami pada hari ni, boleh juga ceritakan dekat email, boleh send dekat kami. Kami akan baca. Jangan risau korang punya peribadi, kami macam we keep learning. Yeah. Okay, so after that, siapa-siapa sponsors. If you guys have any sponsors, even from company, big or small, please sponsor. Dengan membesar hati. Kami nak menerima. Kami sangat perlukan sebab kami as student. We really need a pocket money now. Yeah. So that's all from us, Kalma. Yeah, that's all for Thank you for listening to us dari Siswa. untuk siswa. Bye-bye semua.